Kita masuk pertandingan pencarian bubur lambuk terbaik Malaysia. Pencarian tu bermula dia Chef Liza dia cari belah utara, cari siapa terbaik kan. Dia dapat masjid ni. Nombor 1 Terengganu 98 markah. Nombor 2 kita 96 markah. Aktiviti pengagihan bubur lambuk ni telah berlangsung selama lebih daripada 35 tahun. Iaitu sejak masjid ni diadakan. Okey. Dan manfaat mula-mula untuk Qaryah Masjid Taman Sasih saja, tapi perhatian daripada sekitar Kulim datang juga untuk ambil bubur lambuk ni juga. Manfaat bubur lambuk, sebenarnya bubur lambuk ni kita buat adalah tujuannya yang pertama saya nak kongsi rezeki. Rezeki itu datang daripada mana? Daripada infak orang ramai kepada kita yang buat kenduri bubur lambuk dan kita infakkan kepada semua masyarakat yang datang ke sini. Dan tidak terhad juga kepada masyarakat Taman Sasih. Walaupun kita masak di Masjid Taman Sasih, Qaryah Taman Sasih, tapi manfaat dia kita kongsi rezeki satu Kulim Dok Mai untuk nak menikmati bubur lambuk kita.